Assalamualaikum, brother. Waalaikumsalam, brotherku. Aku dah menjalankan tanggungjawab sebagai seorang adik yang dah pujuk Akak Is untuk lepaskan Ustaz Ahmad 365 hari, 4 hari kita nak pakai dia bawa pirai. Kepada apa nama Kak ni? Akak Is. Assalamualaikum Kak Is. Salam. Saya wakil towing dan lori-lori ais bahagian Bangi. Dalam setahun ada 365 hari. Takkan nak bagi 4 hari je Kak Bemak kat kami untuk kami semayang sama-sama, mengukuhkan ukhuwah sama-sama, mengambil orang kata ilmu-ilmu sama-sama. Salahkah? Jawab, adakah benda tu salah Kak Is? Dia Okay, bini dia piak. tak, bini Wan dia kena jaga anak. Dia maksudnya bini Wan dia ada bahagian dia. Wan bahagian ni di sini. Dia sekarang kisah dia sekarang ni dia lebih kepada lelaki-lelaki kawan-kawan. Kita utamakan kawan-kawan. Side saya ni kenapa saya perlu pi? Raya tu ajak saya pi lama dah. Side saya at least saya boleh semayang sama-sama dengan depa pun saya rasa itu satu kejayaan besar dah. Walaupun satu waktu. Kamu pergi Bali, kamu pergi semayang dengan dia. Bukan maksudnya ni Kak apa ni? Kak Is. Kak Is. Kita nak solat macam mana ni? Solat Jumaat macam subuh, macam ramai-ramai waktu ride tu Subuh kita macam nak solat Jumaat, ramai-ramai. Subuh macam Jumaat. Kita nak ride tu, waktu ride tu kita nak waktunya ramai-ramai, subuh sama-sama, zuhur sama-sama, betul tak Abang Bemat? Betul. Weh, best sana tu. Itu yang kita nak mengekalkan, mengukuhkan ukhuwah. Betul. Tak mungkin contoh mungkin macam sebelum ni semua semayang sendiri-sendiri. Okay, tapi kamu tak boleh pergi buat facial macam orang kadang pergi. Wan kan dia laki yang buat facial kat dia. Saya minta maaf, saya boleh bersumpah atas nama Allah. Saya yang buat facial, saya yang pegang saya. Laki. Wallahi. Celir pun laki. Selagi saya mengekalkan sebagai saya seorang suami, saya patut setia. Kak Is, tunang saya ni macam singa Kak Is. Saya tak boleh. Tunang saya ni macam singa Kak Is. Nampak tak Kak Is? Okay, Benda ni nak buat jahat ni, kok kolam nerang pun ada. Oi, first time oi. Sabarlah. Salam. Jadi. Salam 5,000 ya. Oh, Yang tu memang tak boleh nak tolong lah. yang tu pandai-pandai minta Itu nego lah. itu boleh lah. Maksudnya orang kata beli jiwa dia. Ya, okey dah boleh bagi ah. Boleh. Itu beli jiwa. Boleh. Boleh. Ya, untuk Pak hari tu noh. Untuk Pak Hari boleh. Boleh lah. Dalam boleh lah. tahun. Okey, lah ni hampa bagi tarikh Sat yang bulan 10 tu apa bulan? Nanti dah tu kena bincang tepi. Itu kena bincang tepi, tak boleh bincang kat sini. Dia kata tahun depan. Tahun depan, okey, faham tak Kak Is? Untuk bulan 10 ni mungkin yang rapat-rapat kawan-kawan sebab kita nak tengok yang mana baru ride ni selesa tak dengan jalan Thailand. Takut dia naik biji-biji. Okey? Faham kan? Faham. Trial lah. Lepas bulan dulu 10 ni, dia bulan ada 10 ni. Bike Week Phuket bulan 4. Lepas tu bulan 4 lagi. Setahun sekali ya, tahun ni dia tak pergi mana lagi. Tahun ni tak pergi mana lagi. Ni untuk tahun 2026 yang kau sama ini dulu. Okay, kalau tahun ni punya 5,000 dulu. Nanti kalau yang tahun depan lain cerita pula. Kita deposit RM1,500. Dia minta RM5,000 deposit. Ustaz, Abang Kim dah cakap. Abang Kim kata kalau Ustaz pergi, dia belanja A to Z. Betul. Macam tu saya nak minta lagi lah. Oi. Hai. Hai. Ni kira melampau ni. Dah salam tadi dia 5,000 orang. Saya macam Tak boleh macam ni. Hei. pakai Hey, Boleh Kak tak boleh dah sebab dah salam tadi. Tak boleh. Salam dah. Nampak dah memang. Ustaz dekat sini. Dia ni mencintai duit daripada dia taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia meletakkan sayang Ustaz tu dekat duit Ustaz, nampak? Akak ni tak boleh. Kita ni cintakan bunga, bunga akan layu. Kita cintakan harta, harta Tuhan boleh tarik bila-bila masa. Kita cintakan orang, orang akan pi tinggal kita bila-bila masa. Kamu tak boleh Tapi laluan-laluan yang dia popi yang ada banyak-banyak lady boy tu. Mana ada. oh my god, itu Ustaz kena cabut kopiah Ustaz. Istighfar banyak-banyak. Betul. Dah, saya akan bawa satu baju yang tutup Tak tu. ada, kamu tak boleh lalu pun. Dah tak boleh lalu, kita tak payah lalu, kita tak payah lalu. Okey, tak lalu. Dia harapkan lalu. Okey. Kita tak payah lalu.
Tak apa, saya percaya. Kamu kena percaya ni. Ryan ada, Cili ada, Wan ada, selamat. InsyaAllah. Pukul Betul. 10 Ustaz tidur dah Ustaz. Biar kami nak jaga Ustaz kat bawah. Muka saya ni hari tu laki yang pegang kau. Depa jaga. Depa ni memang jaga saya. Betul. Tengok itu Kak Is kat dekat live depa nak bawa apa kawan-kawan Abang Mat nak bawa pergi Lee Garden. Cili tak bagi. Cili yang pasal mata-mata tu. Okay, so nanti semua yang mana yang dalam live ni tengok Kambing Mat. Boleh. Boleh. Nampak Boleh tak ada nak patut rumah urut ke apa bagi tahu ah. Tak. Rumah ke macam ni. Kalau ada kata Ustaz nak urut, saya pun boleh urut Ustaz. Kita Boleh dah pun masalah. boleh. Kita jaga Ustaz elok-elok. Kak Ikin, ni kalau nak buat jahat ni, Kak Ikin tidur dah boleh buat jahat dah. Ya, Kak Buat Is. jahat tak perlu Is. kat mana-mana. Kak Ikin. Tahu pula Ikin ni? Tak apa. Mana pula? Kak Is, saya minta maaf. Saya minta maaf. Kak Is, nak buat jahat kat mana-mana boleh. Betul. Tunggu Kak Is tidur aja. Betul. Tidur lepas tu keluar pergi mana-mana. Senyap-senyap. Okay. Kalau nak buat jahat kan? Nak buat jahat. Jangan terlalu kongkong Kak Is. Kalau Betul. bila kita kongkong, kalau orang nak buat tu lagi sakit tau Dia kita bukan tau. kongkong. Dia takut, dia risau. Jangan sebut Sebab kongkong. tu lah Lik, pendapat aku, semua benda ni kita hanya masalah. Cili Dia bukan kongkong. Dia risau. Jangan sebut kongkong. Kongkong ni dia Sebab nak pergi jauh tu, ride tu jauh. Tapi letaklah benda ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Jadi popok kan tinggal dia upload. Dah. Kami akan buat live location dengan dia. Betul. Ya, Ni, betul. Yang Kak tiga Is, yang ni. Main motor ni dia ada blood brother tau. Betul. Dia macam kalau seorang motor tu mampu kau, lagi semua buka tunggu. Semua pakai tunggu. Yang tak tunggu seorang lah. Dia dah dekat. Dia dah dekat ni lah. seorang ya Kak. Kalau Dia dah dekat negeri India dah. Ada juga tak tunggu Ada juga seorang tak tunggu. Ada Bawa juga macam yang dia pelesik fikir, tikus dia tu. fikir nyawa member-member ada 200. Sup. Sebab dia nak jaga banyak orang. Hati hak depan nak jaga, hati hak belakang nak jaga. Sebab banyak hati Cili nak kena jaga. Cili lah. Faham. Apa-apa pun Ustaz, kalau anda kata nak ride pergi Phuket, tak kalah nak naik EF5. Ustaz dah PM dah. Ustaz, Ustaz dah PM dah Ustaz. Congratulations Ustaz. congratulations. Lagi satu Tengoklah Ustaz. hasil dia apa dia. Tapi kamu janji, kamu kata kalau kamu beli ADV, kamu bawa saya. Bawa. Pergi Bawa Palma lah. Western. Tak ada, kamu kata kamu bawa. Ni Ustaz, bagi dia rasa Ustaz daripada kalau nak ride pergi hanya tengok je dulu pun. okay. Bagi dia rasa. Try dulu. Tak usah piaknya. Saya bawa pergi Palma Western dulu. Palma Western. Bagi dia rasa tengok nak jadi ke mana. Nak tengok kain tudung tu jadi Bawa- apa nasi lemak Abang Memat bawa pusing ke ni je, Jitra je tu. Okey lah, nak pergi mana jauh. Tapi kalau macam ni modal kasar kali saya nak pergi 5,000. Abang Memat, standby dah. Ah. Abang Memat akan menghadapi masalah macam saya. Apa dia? Sebab Standby handphone dia akan tulis DKMNA waktu tu. Saya okey. Saya Nak masuk, saya gerak okey pukul- insyaAllah. Ya memang. Nak gerak pukul 9, 8.30 DKMNA. tu orang kata tepati masa Bemat betul Bemat. Tunggu nanti Abang Memat Dia nak tengok. pun dia tak update masalahnya. Tak, ni cerita pasal awal ni. Pasal Cili ni dia jenis tepati masa. Oh. Ada betul. konsep set nak jumpa pukul 9. Wan ni sampai lewat sejam. So kena marah lah dengan Cili sebab tak tepati masa. Oh. Lepas tu kami tanya Adik. Adik kata 10 kali ride, 10 kali dia lambat. Oh, Cili lambat. Itu dululah, itu kes lama dia. Tu dulu nampak. Oh, on cover kita. Itu lama punya ya. Ya itu lama punya. Nanti kalau ride takkan Wan naik Forza ke? Tak apa saya naik Forza je. Tak apa kita boleh je. Ryan, dia boleh naik Forza, Ryan. Tak apa, Ustaz nak naik apa pun Ustaz naik saja. Tapi kalau naik kata naik F5 tu takut lah Ustaz. Kena tengok. Dah, tak naik. Tak naik. Boleh ya, Ustaz naik Forza pun dah okey dah. Hampa doa lah bagi saya mampu beli. InsyaAllah. InsyaAllah boleh. Double InsyaAllah liking. Ada papi support punya. Buat apa tarikh kamu kena bagi tarikh awal. Tu yang ni. Nanti Ryan beritahu. Boleh. Hidup diam tak Kais, kami sembang Tak apa. Kamu pergi ni, kamu pergi Kamu tengok. saya tengok Raya dia cakap macam Ya, tu. Ryan memang macam tu. Ya, saya ni tegas. Double kitchen. Kak Is. Ni bawa pirat pergi double kitchen makan kan? Jam 19. Dalam banyak kami ni Kak Is tak percaya kat siapa Kak Is? Okey, jujur tak percaya kat siapa? Raya dengan makan dia. Hai.
tahu dak kat kita ni ada apa ni? Ni bini tengah mengandung Nis? tau. Kak Is awak tak cakap wan kadak. Wan kadak ni cukup bagus. Muka dia macam tak boleh Apa? dipaksa. Saya dalam Jangan. kata orang saya sentiasa jahat. Bagilah saya yang tak percaya. Kawan kadek kau kena percaya. Saya ni tak ada masalah. Wajib. Terima kasih bagi gift. Ni, ni nak Kak Is nak cakap ni, nak apa? Cakap Jangan menilai orang dari luar. Hai, mana? macam Ni yang tak menulis. betul lah kamu. Tapi Kak Is, kita duk jaga kalau kalau contoh Abang Mat ni maksudnya Ya. kita panggil Ian semua gangster-gangster towing, kita cakap macam ni kat dia. Kau dengar ni Ian. Lu pijak sama gua sekarang. Lu panggil lu punya anjing ni semua pijak sama gua sekarang. Gua mau tengok. Lu jaga rega. Lu masuk tempat Tony ya. Gua Kita menari kat Thailand lagi. Tak ada menari tu Kak, tak ni. apa laki-laki. Wan, Elvia dengan Win. cerita dah. Hari tu waktu hampa pergi ke Phuket, dia hantar satu video kat saya. Satu video daripada Rojak ke apa tau. okey. Video tu Wan turun daripada kereta tuk-tuk tu, Wan duk menari. Dia kata kalau kamu pergi mesti kamu macam ni, dia kata. Okey, saya tanya Ustaz. Salahkah Abai Mat kita maksudnya nak hibukkan kawan-kawan kita ni? Tak salah pun tu. Saya kata tak ada salah pun. Bukan kita joget dengan perempuan, bukan kita nak duduk beratai merela. Betul. Kat promo setapak. Tak ada apa pun. Okey je. Berani dia. Kak Is, awak Abang Mat ni awak dia punya rekod tak cantik je bah. Nak tahu juga. Duk risau. Dah lari. Anak teriak. Hai. Teriak. Dia bukan tentang rekod tak cantik. Dia sebab tak biasa keluar. Oh, tak bisa keluar. Faham? Saya habak tu terang. Macam Ryan kata lah. Kerja je kerja. Tak ada lah Masa keluar dengan macam- kawan tu betul tak? tak ada masa yang macam keluar. Baru ni yang sepihaknya tu macam mimpi tu. Abang tu terang. Tapi Ustaz nak tanya bila Ustaz dah kahwin kan. Bila sampai kat Anya tu ada macam cek-cek yang membuatkan gusar hati. Maksudnya tiba-tiba ada cek cara pasal ada? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Ustaz berapa lah ni anak? Orang Wan, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah sama kita. Wan seorang. On duit dua ni. Oh, 90. Ada Wan. Ni nombor 2 ni on duit keluar bulan 10. Oh, perempuan lelaki. Tak tahu lagi. Tak tahu lagi. Tak tahu Wan. Bulan 10 lepas tu nanti. Oh, tak pi lah. Tak apa. Bulan 10 keluar. Kak Syah menetap apa ni? Bulan 10 keluar. Lepas tu kita nak Syah. pi tu. Ya, itu saya tak pergi lah tu sebab Macam bini Syah. saya nak bersalin. Okey. Takkan saya nak bawa dia bersalin kat hospital Thailand. Dia tak pi bulan 10 ni. Dia memang tak tak pi. pi.